Alamak, Epi dah hilang. Macam mana ni? Jom ikut kopi cari Epi. Jom. Macam dapat barang? Ada. Petition check. Okey. Mana kopi? Check. Ada pun kopi. Biasanya Si kopi Biafis ada. check. Nasib baik tak ada kopi. Kalau kopi Ada muncul. tak? Malanglah orang punya nasi. Kopi. Kopi datang pula. Patutlah kopi nak ikut. Apa kata kalau kita guna map dalam kopi. Cara ni GPS kopi itu tak canggih kopi. Diamlah. Copilot tu benda kopi. Pada mungkin kopi kena marah kat Riza. Nasib baiklah gerak dah. Lala nyanyi bersama, tak kira caranya, asalkan kita bersama. Dia punya aircon ni tak boleh kuat lagi ke? Allah, dah 3 jam tak sampai-sampai lagi. Kita nak sampai ni. Kopi ni kelakar lah. Tapi bila dah macam Kita dah sampai. tak berapa nak pandai ke belagak ke, tak annoying. Kenapa kopi tak bagi tahu awal-awal? Habis tu Dekat macam mana mana ni? tu kopi? Mesti Kita dekat tarik hutan dah nak kan? gelap dah sekarang. Semua salah kopi. Salah saya. Habislah dorang. Kalau tak tahu jalan, tidur je lah. Aku tak tahu. Kopi punya pasal. Kopi kau pilot tapi tak tahu jalan. Sekarang kan dalam hutan, padan untuk korang semua. Kalau tak ada kopi, mesti diorang dah sampai. Kalau duduk dalam kereta drive mana? Kopi ni sibuk je. Macam ni Nasib. Google kenapa Google? Kena kena marah. Tak ada signal pula. Oh no. Kopi. GPS apa tu Kopi? Kalau Kopi nak pindah sekolah, korang nak buat apa? Bye Kopi. Bye. Kalau ada birthday, jangan jemput tau. Malas nak tengok muka Kopi. Bye-bye Kopi. Bye-bye Kopi. Aduh. Macam mana ni? Ish. Aduh. Eli. Ni Eli rasanya ni. Dalam perjalanan ke sini mesti kena rasuk kan. Yang pasal cakap tak suka bikin ni. Macam mana Kak Liza pun boleh ada kat sini? Dia